Sekilo lebih ya. Sekilo lebih. Alhamdulillah. Ikan ni kita buat bakar. Kita buat bakar malam ni. Ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni hari cuti. Hari raya Deepavali. Kita turun menjala agak-agak dalam 1 jam. Harap adalah hasil menjala tebing. Air naik daripada semalam. Besar daripada semalam. Biasanya kalau air besar macam ni okey lagi lah. Kalau besar sangat kurang lah. Macam ni okey lagi Okey. Hari semalam kita dah dapat udang galah dengan baung. Okey, kita tengok hari ni apa hasil yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, kita tengok dekat mana ada rumput-rumput yang bergerak. Dekat situ kita akan tebar jala. Sana cantik. Situ pun cantik. Okey, kita fokus kat sini dulu Fokus kat sini dulu. Okey, ngam. Kita akan ambil yang bahagian sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ngam atas rumput kita biar dia jatuh. Kita kacau sikit biar ikan lari. Okey, macam tu cara dia supaya rumput tu gerak, ikan kan keluar masuk ke bahagian sini. Dia akan lari ke belah sini baru kita tarik perlahan-lahan. Senang je. Okey, ada ada yang langgar. Tarik perlahan-lahan, jangan kopoh-kopoh. Apa tu? Ada seko. Okey, ni ikan tenggalan Ni adalah ikan tenggalan. Dia menangkap tenggalan. Sekali lagi kita akan tebar sekali lagi. Kita nak cari udang galah kan? Ada tak udang galah? Kita tebar dekat sana kena betul-betul sikit Okey, macam biasa. Tarik biar ikan lari balik ke belah. Oh, besar tu. Alhamdulillah, ada ikan besar Besar tadi tu. Alhamdulillah. Besar tu lagi tu. Harap-harap dia masuk dalam jala aduh bos. Bapak besar. Ni. Sekilo lebih Sekilo lebih. Alhamdulillah. Ikan ni kita buat bakar. Kita buat bakar malam ni. Ni. Okey dah, jom balik. Ada lagi menangkap sana. Bolehlah cuba sekali lagi tebar. Campak jauh sikit, takut loncat dalam air. Ni geng dia.
menangkap tu. Tu pun menangkap lagi besar tu. Ni pun menangkap tepi ni. Wih, banyak ni. Makin datang ada. Kita dah kacau-kacau sini, dia datang balik Okay, tengok. Saya cuba tebak jala sekali lagi. Rasa nak tebak kat sana tu. Sebab nampak dia nangkap belah sana tadi. Dia dah tebak kat sana. Nampak nangkap tu. Makang. Apa? So slow. Kita ambil jauh sikit tak sampai. Apa? Tak kena atas rumput. Kacau lagi. Itu cara dia Ikan dia duduk kat rumput-rumput tu. Bila kita kacau-kacau tu, rumput tu goyang-goyang, dia lari. Dia akan lari sebelah sini. Sebab kita dah campak sebelah sana Okay, nampaknya kosong. Tapi yang cantik kat kuala tu. Apa kata kita pergi jala kat kuala tu? Jom.